So guys, welcome back to our channel. So today kita orang ada Road trip. Okay, so sekarang kita tengah tunggu. tengah balik Yes. dekat bawah office tu. Kata nak turun tadi, tak turun-turun sampai sekarang. So Yeah. So we're waiting. it's been 10 minutes. 15. It's been 15. So, korang jenis yang macam mana? Korang suka tunggu orang? Atau buat orang tunggu. Yes. Komen nama. Don't forget to Comment guys. Or if you have like a story that you want to tell us about like waiting for somebody or you guys wait. You guys make people wait. So you guys can share it to us. yes, comment or email us. Nanti kan dia kencing kat kasir. Kencing. Azrin kat bawah. Apa? Syah kat belakang. Aziz, kau turun balik. Ambil Syah. Cepat Syah. Cepat. Angkat beg dia Aziz. Angkatkan beg dia. Cepat Aziz. Sarah, sini beg. Tiga kotak. Air botol. Aziz, panas sikit. Wait. Kasi. Baik ambil video random. Ha. Bukan. Oh, bukan. Tak nampak ni. So apa kita macam nak buat video kan? Tak kira buat video makan. Jom semua ambil 1, 2, 3 kan? Dia ada kat belakang. Ha? Nah. Sarah. Tangan. Tangan masuk. Masukkan. Masuk. Tiup dulu Aziz. Tak ada apa yang orang tiup bila keluar. Kat dalam. Ya, aku tengok. Nah. Sampai dah lapor. Atau 2, 3. Kilogram of steel. Which one's heavier? Kilogram of feathers. Tita tots. Ooh. Nak kerja sini ke nak? Tengok dengan tangan kiri tau. Aku Dia tidak makan sebenarnya. tak tahu? concern. So aku rasa cookie dah. Aku rasa aku sudah sebenarnya. Pula. Berapa tahun kau hidup Syah? Ya weh. Mama dengan abang yang tipu kau. Mana kena suruh pakai tangan betul eh? Pakai tangan kanan. Sebenarnya kiri jiwa kan. Dan kita pula ikut je kan? Betul. Kita pula tak tahu. Rintihan kan. Aku ada bukti aku bagi kat abang. Wah. Rintihan seorang anak dipaksa memakai tangan kanan sedangkan Dah di jadi tangan kiri. burger sepah. Eh, kau buat apa tu? Makan guys. The diary is ni, I hope you can continue lah the diary. Tu juga betul yang buat tu gelak-gelak. Macam tarik je lagi. Apa ni? Sekejap lah. Aku nampak je.
Tadi terzoom masa kaya tengah masuk mulut tu kan. Betul-betul. Ni apa benda ni? Kenapa? Mochi. Kenapa? Mochi kenapa? Okey je. Sebabnya ada plan ferry juga. Cukup. No, it's okay. It's good but not great. Sebab kata ada, sebab ada cakap tapi tak nak. Pack tak ada, pack. Oh, I love this. Should we wash up first ah? Flash automatic, oh my god. Oh my god. Semua automatic, guys. Weh, dia punya ni bau green tea. Dekat removal dia. Bau green tea. Actually, duduk macam ni nampak blower korang. Patut ya. Kat ni. Tengok. Eh, Besar. apa? Mungkin sebab kita dah tak nampak ada sikit Maybe. besar. Yeah. Mandi kat rumah ke? We wash up first ah. Wash up first. Oh, kata kapsul. Stop. This is a normal video. Okay. Mouth. Wow. Mouthwash. Nice, guys. Give away. Kenapa? Apa mouthwash? Okay ke? Okay. Oh. Try it. Bagus tak? Guys, ya. Oh. Dia je. Hey. Can mandi ah? Can mandi ah again? Then we mandi first ah. Tu ada gambar ni ada. Question ni. Berapa banyak ni nak kena ambil? 3 pound. Hah? Ya ke? 4 pound lah untuk yang boleh macam besar. Tengah minum kan? Kau ni apa? Oh, dah cantik lah gigi dia. Cantik tak? Cantik. Nak buat dinner pula. Ada tu guys. Going out and about. Boleh Azri, jangan risau. Dia ada ruang. Boleh. Sebenarnya Kita akan masuk ni kan. Sikit kan. Hai hai. Release your inhibition, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else. Oh, tadi penuh waktu. ada orang nak buat spek ke? Daddy nak buat spek. Kak salah. Oh, dia tak nampak dah. Ya, dia tak nampak. Cara millennials ni untuk menangkap perhatian kami Cakap betul-betul lah. perlulah lebih kreatif. Okay. Sebab mereka kena faham kita bukannya belajar buku teks, kita tak. Kita bukan buku teks person, okay, Gen Z ni. Kami adalah teori. Kami adalah on job training. Kami perlu tengok Toko je dan make it make sense. Supaya untuk ada ada sense itu, okay? Itu saja saya sebagai wakil Gen Z. Jangan nak pakai ni. My job, baby, my job. Ulang balik tadi. Sebelum tu. Kita tukar topik lain sebabnya biliknya kosong. Gen Z 1.
Okay, cari topik yang Gen Z versus millennials. Kasih cari. Let's go. Kita tanya ChatGPT, okay? Ini adalah soalan-soalan yang kita terima dalam komen-komen kita punya YouTube channel. Thank you guys. Don't forget to share, like and subscribe, okay? Thank you. Okay, what are the topics? Dia adalah enabler kau. Okay. Like, dia sokong je apa yang kau nak buat. Kau macam, kau tak nak buat kerja. It's okay baby, I will support you. So jadi biar awak hidup pun tak apalah. Jadi biar awak hidup pun tak apa baby, I will support you. It's okay. It's your life. It's your mental health. It's much more important, okay? We are looking in the long run, not a short run, okay? It's all about your mental health, okay? Okay. Aku rasa tu terbalik. Pulak tu. Millennials punya red flag. Apanya? Sebab untuk Gen Z sepatutnya red flag dia is kau buat kerja, kau jangan nak malas sangat. Betul faham tak? Macam ni friendship ke relationship korang? Relationship lah kan? Oh relationship. Okay, relationship dulu baru friendship lah. Asyik engkau je tak bayar kerja, engkau kerja juga cari duit. But that is not Gen Z. Yeah, that's not Gen Z. Gen Z red flag, you know? Gen Z tak buat kerja langsung ni. Mereka memang tak buat kerja langsung Sebab apa? Sebab mak bapak diorang mampu untuk support diorang. Mak bapak diorang tidik. Tinggal 20. Ya, tingkat 20 tu. Itu minimum level. Minimum level Sekarang ada apartment yang kondo yang tingkat 45. You wait. Bapak kacik bodoh tu. Tak borak tingkat pula. Aku cakap tinggal 20 bukan tingkat 20. Allah, ada apa berapa kita ni? Okay, what are the green flags for millennials in a relationship? Okay, In a talk about relationship. relationship first. No green flags lah. Tak lah, ni general je lah. Tak payah Lepas millennials ke tengok Gen Z abang ke. dia. 3GP tu. Oh bukan. Okay, it's not about millennials, it's not about Gen Z now. It's just general. It's just like a general, like a green What do you flag. think is the green flag and red flag? Like what? Simple. Ni apa? Okay, ni red flag. Simple. Red flag. Whatever you think, dia green flag ke? Red flag. Red flag pula. Apa yang kau tak suka semua red flag, you know? Red flags in a relationship first. Being a toxic person lah. Contohnya? Contohnya? Apa contohnya? Not be a trend. For me like that, I think Kau sikit tak dengar? for me, Oh, it's great. for me, I think what I think, Ni ting-ting lah. I think brain rot lah. I think Tinkerbell. Brain rot, we should demolish it. Dia apa gadget sial. Tuntung sahur. Starting from Tung Sahur and then next 6-7 and then Do you guys know the Tuntung sahur started from Malaysia? yes, that's why Malaysia need to demolish lah. No, Malaysia boleh. You know that's Malaysia boleh mah. Tak, bukan demolish trend. Tak, sekarang ni korang Singaporean ke yang buat macam ni? Wait, on the way there mah. So, kena practice lah. That's why lah. So, have to talk like Ya sih. Thanks Betul for Pak sih. Lepek you ni. Thanks sih Pak ingatkan. Girik sih. Pula dah. Kesian lah. Kau bilang kat mak kau. Bapak tak bagi lah. Bapak tak bagi keluar. Jangan segitu. Bukan, bapak tak kasih ya. Bapak tak kasih. Kau bilang dia? Okay, so apa topik kita ni? Sekejap, kita ada question. Trend. Okay, what's the most embarrassing moment? Okay, Azri got a lot. Sampai je, tak habis tu. Okay, Azri. Sepanjang perjalanan Azri, one thing yang paling memalukan. paling ashamed tapi yang kita orang tak tahu lagi. Yang korang tak tahu lagi Yang macam face sendiri tapi macam faham tak? But you try decided to keep it to yourself lah gitu. Tapi Hari ni Azri. this is a day that you would tell people, you know? Sini weh. Wah sini So you see guys, tak kira mana. Sudah. you guys remember I went to Penang Wah right? sini. So, Sorry. Okay.
nak cerita ke? Kita kena ambil mic Nak cerita. Oh, sorry. Sampai Syah, kau pun ada? Aku sambung. Aku pun ada momen aku ke? Okey lah. Kejap itu. So, I don't think you guys know this actual story yet. When, This one was happened last year, 2025. After Raya, me, Mama and Abah go to Penang. Okay. Nah, don't remember why, but memang kita pergi sana lah. Okay. So, we went there. There was one Moon Hotel, you know. Okay, I went there. I see the receptionist is very cute, you know. You all heard the story already, or not? No. No, no. I didn't tell you guys that. So, okay. What happened is, it was at night. We was trying to make a move lah. Okay. So, What kind of move? what kind of move? Wait, did you hear all the story? Tahu. Okay, so it was evening, and then we want to go up, but the lift broken down. You know? So, Sama-sama takut ke? so we have to naik tangga, you know. And then what happened is, the receptionist come lah, and then talk to Mama and Abah, right? So I was like, wow, this is so very polite. But actually she was doing the job, right? So Shock sendiri ada. okay. So later that night, right? We went out for dinner. So we went to the car, inside, Mama was inside, and I was like running engine, and then I was like, I have to do it now or never lah, sebab esok nak balik lah. So aku end up like trying to be a man lah kan. So I cakap dengan Mama Abah, alamak, tertinggal barang dalam ini. Okay. Tinggal barang dalam bilik. Dia masuk bilik je ambil barang. Diorang was like very weird, right? Barang apa kau tinggal kan? Tak mungkin lah, dia barang kau tinggal. Like, diorang biar gitu lah. So bila aku pergi dekat orang receptionist tu, aku dah rancangkan kepala otak aku nak cakap apa, macam mana aku nak cakap benda tu. So aku plan. Okay. Saya tanya, they're supposed to go how lah? Like macam hi, macam nak kenal boleh? So Itu dalam your head lah. Dalam your head. I rehearse very macam a lot of time I rehearse Macam tau. kau jalan tu sambil tu kau macam kumak kami lah. Kumak kami. Ayat dia hi, nak tanya soalan personal sikit boleh? Nak kenal boleh tak? Macam tu. We were supposed to be like that lah, in my head, okay? In your head. You all over me, my head. Sabar. Sama balik. Okay, so what happened Sakit Aku betul. jalan, aku macam okay, confident. Be confident Azim. Ni tengah bulat-bulat ni. I'm a man, let's go. I'm in Montel. So aku jalan. Hey, what the hell bro? Okay, so aku jalan. Memang boleh main lagu Justin Bieber tu lah. If you start to dancing, as you were amazing. So aku jalan. Sabar. Oh, why you so slow? Punya weh. Yo. Aduh, lambatlah kebucan ni kita je. Banyak tak iklannya. Okay, so I jalan pergi confident. Masuk jumpa nampak dia tengah duduk buat kerja, rasa dia nak habis shift dah kot. So what happened is aku jalan kat dia, jalan makin dekat, makin kabur pandangan aku. Aku tak tahu sebab apa, tapi memang kabur. Kata gula aku tinggi, tak ada dah pula. But memang kabur. Okay, aku fikir je, hi, nak tanya soalan personal boleh? Nak tanya soalan personal sikit boleh? Dia berdiri. Aku terus lost. Aku tak ingat dah. Aku macam kena flashback. Putih je aku nampak. End up kau tahu aku tanya apa? Sepatutnya tadi aku tanya dia, hi, nak kenal boleh? Aku tanya dia, ada kenal orang ni di sini tak? Asli, boleh tak? Asli, tolong repeat balik. Aku tak dengar. Aku dah jelak.
Oh yo, weh, the reaction yang priceless tu. Aku boleh nampak dekat muka dia. Macam, what the fuck? Like the fuck did I just hear? Macam tu. Okay. Masa nanti aku rasa kau buat langkah yang betul lah untuk ignore dia. Betul ni. Dia jawab kau ke? Itu soalan dia. Aduh, sakitlah perut. Dia jawab soalan aku. Tapi jawapan dia apa? Ha? Macam tu. So aku end up macam dah kena flashback, kena bom pula tu. Jadi aku bilang sama dia. Kau bilang sama dia Aku apa? bilang sama dia. Kau kasih tahu dia? Aku kasih tahu dia. Macam nak recover balik lah kan. Aku sorry, aku reset balik tak aku. Aku cakap kat dia. Cepat Cepat lah. Tapi tak, aku rasa muka aku tu kumat kambil tadi tu. Sebab aku rasa masa kat muka aku macam bulat semua. Semua bergerak. Aku teringat tau POV dia macam mana. Tapi yelah, sebab jumpa malam tu je kan. So, Patut ke kita buat trip ke Penang? Lagi sekali. Lagi sekali guys. Kau kerja dah. Traumatized. Ada lelaki perfect yang macam scary. Yang montel-montel tu. Lelaki aneh. Dah lah tengah malam, pukul 8 malam tanya ada kenal orang di sini tak? Aduh mak. Weh, start gila. Jangan diingat kau nak beli point. Risaulah Azri. Kita tak tahu. Betul-betul memalukan Azri. Tu. Ini bukan pemalu, ini memalukan Azri. Cerita ni aku ingat aku nak simpan sedikit je tak. Tapi sis caller minta kan. So aku terpaksa bagi. Aku bagi 5 minta Azri. Alah. Okay, terima kasih. Okey, sekarang kau boleh drive sampai Johor dulu. Boleh kenang kemaluan kau ni Azri. Lawak tu. Okay, Syah. Kemaluan Akan menghilang. Okay, kita bagi kasih lah. Okay, kasih. The most embarrassing moment in your life. Lupakan kita ada recording. Teruskan je. Recording ke? Serius weh. Tak ada. Jangan Sekejap, bagi kita ingat dulu. Kita tengah fikir apa yang momen kita je. Oh, cerita dulu. Ada sih. Mesti ada. Should be. Okey, siapa nak sambung? Sementara saya kasih dah ingat. Okay, baik. Tak ada. Janganlah macam tu. Kita tak pernah memalukan diri kita. Orang yang memalukan kita. Okay, then cerita pada viewers pasal you tersedak nasi lah. Memang tak lah. Kau kenapa? Kenapa? Betulkan balik badan. Kayu lah, kayu. Kayu. Mata. Sumpah tu Azri pun Kita tengah fikir. Tu lah, tak ada beat lah. Tak ada beat lah Azri punya cerita sebenarnya. Okay, Azri dah menang. Okay, this category Azri dah menang. Asal tu kau keluarkan awal sangat Azri. Tak, apa kata kita buat podcast ni kita soal Abang Azri. Kena next topic dah Azri. Kalah lah. Kita kalah tanpa bertanding Azri. Kali ni aku bagilah lelaki menang. Abang sini jap. Sebab korang kena faham. Aku ni suka mencuba. Tapi kita tak tahu. Sebab aku cuba, aku dapat pengalaman macam tu. Macam Putih je. Aku nak bercakap depan adik-adik aku ni. Aku patut jadi abang contoh. Jangan seyo. Dia pandang aku muka pelik. Dia cakap boleh. Cilaka punya makcik. Geram aku. Bako. Bodoh lah. Macam tu lah. Sebab lagi kita nak melepaskan. Kita cuba je lah. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Apabila kenangan tak ingat dah. Ada kenal. Macam tu lah.
Daripada nak kenal-kenal boleh kita pergi ada kenal boleh sini. Kita tu aku dapat tahu dia dah married sebenarnya. Lagi sedih. Terus aku tobat aku nak kurus. Tobatlah ho. Very valid. Okay, kita main this or that. Oh. Okay. Coffee or tea? Kopi. Kopi. Tapi tea pun sedap juga. IT. Okay, city life or countryside? City life. Silai. Life. Tengah-tengah. Okay, both. Tadi. Hello. Hey, Oh, kita tutup. Dia tutup sekali. hello. Ya, satu. Hello. Oh, okay. Yang suara kecil macam mana? Okay, morning person or night owl? Night owl. Morning person. Aku bangun pagi kot. Sebelum subuh aku bangun dah. Siap-siap mandi. Kau pasang alam. Entah tak tahu berapa kali dia bunyi kau tak bangun-bangun tau. Itu Orang keliling kau yang bangun. Itu jasad aku tak bangun. Roh aku dah bangun. Dah siap-siap. Next. Okay, next. Introvert or extrovert? Introvert. Nipu gila. Depends. Tapi kita suka orang yang extrovert. Adakah saya extrovert? Sebab? Sebab dia Baik extrovert. Baik introvert kot. Saya pervert. Ingat pula aku. takut je. Scared. Jangan takut. Sebab nanti bila aku bilang Tak, kan dia dah tanya. Ada kenal orang LC tu tak? Yang perfect tu. sangat lelaki. Mulut lelaki banyak juga tak. Bila sakit. Dunia. Sudah kau. Sama balik. Okay, save money or spend money? Spend girl. Save money. Safe bro. Yes. No boo. Okay, but if you had $1,000, Spend. I'ma spend it. I'm a big spender. Big spender. okay. If you had $1 million in one day, you have to spend it all, Okay, what would you do first? Bersedekah. Yakin. Buang dia keluar, campak dia Bersedekah keluar. dekat mana-mana mall. Ke atas. Sama balik. Ke atas diri sendiri. Jawab ayo. Okay, what would you do? If you had $1 I'm million, gonna like book my whole life staying in hotel. Park Royal. Bukan Park Royal, apa tu? Park Hyatt. That is my level. Okay. Just gonna spend it all. 1 billion. Million. 1 million In a day. in a day. Dah. Yes. Mungkin I akan ambil orang massage. Tapi untuk 24 jam tu je lah nikmatnya Syah. 24 jam je. Tak, aku dah bayar hari ni untuk selama-lamanya sampai aku mati. Lepas. Gila, berapa? Sehari je. Dia duit tu valid sampai 1 hari je. Dia tak peduli dengan kau punya tak valid tu. Sebab aku dah bayar sekarang untuk future. Okay, kita kena bijak. Kita kena bijak. Okay? Jangan jadi macam Nancy. Pula. Dah, next. So sekarang dia baru dia mengaku dia bukan JT Pula. Saya sebagai wakil Gen Z. Diciptakan seorang insan. This one consider magic voice ke baby voice? This one baby voice kan? Ini cipta baby voice ke magic voice? Baby voice. Apa ya? Okay. Hello.
kita ular. Takutlah. Mana yang kopi? Tadi tu tak habis lagi kan? Apa? Yang soalan tadi tu. Yang mana? This or that? Soalan. Okay, Netflix or YouTube? Netflix. Netflix. Okay, orang depan? Orang depan, sila cakap. Okay. Okay. Call or text? Text. Diorang belakang. Makin kasih tak tahu lagi ini. Kalau jodoh aku silakan. Kau nak tanya apa je, Tan? Okey, soalan. Kalau perempuan buat nasi kangkang, nama dia nasi kangkang. Kalau lelaki buat, apa nama dia? Nasi kangkang. Aku tak ingatlah dia punya jawapan. Aku dah dengar dah. Nasi kangkang special. Sebab apa? Sebab kalau lelaki dia ada telur. Gemoy tak sedap lah. Salah biasa punya. Kasih nama itu, kasih lagi. Sekejap. Tak boleh. Itu masih mencari diri sebelum Hello. Biar ku jalan dulu. Tak, situ dah slow. Cuba tekan button plus tu. Dah tak ingat dah.
Ku jalan dulu. Puas ku tunggu. Puas ku tunggu. Biar ku jalan dulu. Macam mana? Itu bukan hal aku. Bukan hal aku. Itu bukan hal aku. Biar ku jalan dulu. Puas aku tunggu. Puas aku. Lu lambat macam mana? Itu bukan hal aku. Bukan hal aku. Tiada yang bisa melarangmu. Puas kau tunggu. Biar ku jalan dulu. Puas ku tunggu. Biar ku jalan dulu. Lu lambat macam mana? Itu bukan hal aku. Bukan hal aku. Itu bukan hal aku. Sedap suara aku nyanyi. Cik Mak tu buat aku tak sedap. Aku kan masih menunggu jalan. Adakah kau menunggu? Adakah kau menunggu? Masihkah kau menunggu? Adakah kau menunggu? Masihkah kau menunggu dan jalan? Aku kan masih menunggu jalan. Ada lagi ya. Kita di sini janji ku takkan pergi dulu. Biar ku sendiri ya. Lupa yang dekat timpaku kamu. Menunggumu janji jangan pergi. Setiaku hari-hari menanti. Hati-hati tahan di sini. Menghitung hari menunggumu ya. Adakah kau menunggu? Masihkah kau menunggu? Adakah kau menunggu? What time is it now, guys? It's 12:44 and we arrived here already. Yeah, guys. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.